Terima kasih Awani kerana menjemput kami untuk mengulas tentang pilihan raya PRN Negeri Sembilan ni. Bila kita turun dekat lampagan tu, kita nampak mixed reaction antara pengundi-pengundi, dan satu sentimen yang saya rasa disokong oleh fakta dan juga secara demografinya melihat ada arus sokongan terhadap Melayu Islam yang disebut sebagai Melayu Islam. Dan mungkin kat sini wujud ada yang mengatakan ini politik identiti, politik persepsi dan sebagainya. Tapi bila kita turun di lapangan dan kita tanya kepada makcik-makcik kalau orang Melayu itu sendiri, maksudnya walaupun mereka concern terhadap apa yang jadi terhadap identiti dan budaya mereka, tetapi banyak juga isu-isu yang bila diminta untuk mereka kupas adalah isu-isu berkait pembangunan. Jadinya dekat Makcik-makcik ni? makcik-makcik ni maksudnya dia akan cerita pasal jalan raya, masalah sampah, ada masalah judi, pusat-pusat judi, kemudian masalah tentang pembangunan dan sebagainya. So dekat situ boleh kita katakan yang mereka tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan yang menguntungkan siapa dan adakah pembangunan itu menguntungkan rakyat tempatan, dan saya rasa itu yang menjadi persoalan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan lah. So sentimen Melayu dan Islam itu is real, dan tapi dalam masa yang sama soal pembangunan itu juga real di kalangan pengundi. Mungkin boleh kita lihat ini antara pendapatan Irish Institute untuk pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 ni untuk tahun 2023. Kedudukannya adalah Pakatan Harapan 17 kerusi, Barisan Nasional 14 kerusi, tapi konteksnya Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama-sama berusaha untuk menangi kerusi terbanyak pilihan raya kali ini, dan Perikatan Nasional mendapat 5 kerusi sahaja. Tapi menariknya untuk unjuran pilihan raya kali ini, Irish Institute menyatakan bahawa Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan hanya 12. Berbanding sebelum ni 17, maknanya hilang 5 kerusi. Perikatan Nasional tambah 1 kerusi. Jadi gabungan antara Perikatan dan juga Barisan Nasional akan bentuk 24 kerusi. Ada 6 kerusi yang tak tentu. Apa yang kita lihat di sini? Dia kalau masih ingat lagi semasa data dalam PRN Johor yang lepas, kami meramalkan Barisan Nasional mendapat 45 kerusi. Dan kemudian fakta sebenar 49. So bertitik tolak daripada PRN Johor ini, kita membaca sentimen dan arus, terutama sentimen yang berkait dengan pengundi Melayu, ke arah manakah mereka memberikan sokongan. Dan analisa menunjukkan bahawa pengundi Melayu semasa PRN Johor lebih kurang 8% sahaja mengundi Pakatan Harapan. So dekat sini kita cuba buat unjuran, kalau kita letakkan 8 ke 15% sokongan pengundi Melayu terhadap Pakatan Harapan, maka ini antara yang data-data yang kita boleh perhatikan. Tapi di Johor tu kita ada elemen Menteri Besar yang popular, Datuk Wan Hafiz. Tapi di Negeri Sembilan ni kita ada Tok Min. Adakah Tok Min tidak mampu untuk menyekat kemarahan BN dan juga PN itu? Alright. Apa selingan. Saya dipahamkan bahawa beberapa kawasan masih lagi jam. Di Serting katanya masih lagi jam. Dan kita punya penonton minta supaya terus tabah untuk keluar mengundi. Laksanakan tanggungjawab anda hingga ke saat akhir. Ada yang sanggup reroute 100 km tu untuk pergi kepada semata-mata. semata-mata ambil jalan jauh sikit. jalan jauh. That's good. Itu semangat yang kita nak. Walaupun ini pilihan raya negeri, bukan PRU. Sorry, kita masuk persoalan tadi berkenaan dengan peranan Menteri Besar. Pasti ada kekuatan di situ. Tapi nampaknya hilang juga 5 kerusi dalam unjuran Irish ni. Sebab saya rasa kalau penonton sendiri perasan di minit-minit akhir kempen yang dilakukan di page PMX sendiri, mungkin boleh perasan antara undilah calon Melayu Muslim, kemudian kita tidak akan mengabaikan kaum lain, sort of like that lah. Maksudnya di Pakatan Harapan juga mereka mengakui bahawa that sentiment is now real, being factually boleh di-recognize. Dan kita pun melihat dapatan daripada pengundi-pengundi baru. So pengundi baru kalau kita compare daripada 2023 sampailah ke 2026 sekarang ni, ada pertambahan lebih kurang 20 lebih ribu pengundi. Dan 89% daripadanya adalah orang Melayu. So maksudnya benda itu demographically benda tu reflect juga kepada naratif dan sentimen di lapangan. Dan untuk itu Irish Institute ada mengeluarkan parameters yang membawa kepada kesimpulan seperti tadi, mengapa Pakatan Harapan boleh hilang 5 kerusi, kemudian Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional boleh membentuk 24 kerusi. Itu lebih daripada majoriti mudah untuk bentuk kerajaan. Antaranya ialah
berkenaan dengan pengundi Melayu, konsolidasi undi Melayu, BN-PN, PN ke BN. Tapi saya cuba untuk memahami apa maksud di sini. Adakah maksudnya pengundi-pengundi Perikatan Nasional lebih mudah untuk mengundi Barisan Nasional berbanding pengundi Barisan Nasional nak mengundi calon Perikatan Nasional? Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Maksudnya bila kita melihat sentimen itu, terutamanya pengundi-pengundi Perikatan Nasional yang kebanyakannya boleh kita tahu akan rumbi PAS lah. Jadi bila mereka mendapat arahan untuk mengundi this coalition PNBN, maka mereka akan lebih mudah untuk mengundi berbanding dengan pengundi-pengundi UMNO ini. Kerana pengundi-pengundi UMNO ini bila kita lihat mereka memerlukan juga arahan saja tidak mencukupi untuk mereka mengundi. Dan selain daripada faktor sentimen wave Melayu dan sebagainya, mereka juga perlu apakah inisiatif-inisiatif yang pengundi UMNO boleh dapat sekiranya mereka disarankan untuk mengundi PN dan sebagainya. So ini kita masih membaca apakah sentimennya. Cuma kita meletakkan ianya sedikit kurang daripada PN ke BN. Maksudnya pengundi UMNO lebih setia kepada parti berbanding dengan pengundi PAS kepada parti sendiri. Bukan dia, I mean kalau kalau boleh faham tentang pengundi PAS sendiri, maksudnya kalau dia dapat arahan daripada Tok Guru untuk mengundi sekian coalition dan mereka di bawah ni akan terus mengundi lah. So kalau UMNO ni walaupun dia ada arahan tapi dia ada perkiraan-perkiraan lain kat situ. Maksudnya mengundi ni apa faedah kepada dia, benefit dan sebagainya. So itu mungkin dari sudut surface value, tapi kalau kita melihat lebih dalam mungkin pun ini pun boleh jadi salah juga kan. Maksudnya boleh jadi salah juga. Dan berkait dengan hal itu, bukan sahaja soal sokongan Melayu yang solid kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, tapi juga defisit sokongan masyarakat Melayu pada Pakatan Harapan. Ini maksudnya turun 18% ataupun bagaimana? So kalau kita lihat daripada data ini, kita melihat sokongan orang Melayu kepada PHC itu berkurangan. Dan kebanyakan mereka akan pergi kepada sokongan kepada BN dan PN lah. Dan ini sebenarnya boleh dilihat juga dalam PRN Johor, bagaimana dikatakan 23% undi daripada Perikatan Nasional itu pergi kepada Barisan Nasional. So ini sentimen-sentimen yang ada di lapangan. Pengundi Pakatan Harapan yang defisit sokongan Melayu pada Pakatan Harapan ini ialah sokongan, adakah kita tahu sokongan Melayu bandar luar bandar atau bagaimana? Okey. Kalau kita lihat daripada, mungkin kalau kita boleh pergi kepada simulator tu, saya tadi ada share tentang kita punya dashboard ni. Ya. So kita boleh tengok satu persatu lah kawasan. Kalau kita boleh pergi, contoh kita pergi ke kawasan Seremban. Kita cari Seremban. Jemput Seremban Terminal Sekamar Ampangan. Okey, kita lihat kawasan yang bertukar tu kat Seremban. situ. Okey. Kekal tukar. Labu. Okey, ni atas sikit. Kita pergi ke yang Ampangan, yang Seremban. P128 Seremban, kita lihat contoh di Ampangan. Okey. Ampangan 3 penjuru, Dato' Muhammad Nazri, Nur Azah dan juga Dato' Muhammad Rafiq dengan Abdul Malik. So kalau kita lihat population tu dekat situ, kawasan tu adalah majoriti Melayu, 72.82%. Dan kemudian ketika PRN 2023. So kalau PRN 2023, kita lihat waktu tu yang menang adalah PKR, Tengku Zamrah Tunku Sulaiman. Dengan majoriti yang agak tipis berbanding dengan Bersatu, iaitu lebih kurang 329 majoriti. Itu kita boleh tengok kan? Boleh tengok PRN. Inilah tahun 2023. Majoriti sangat nipis, 329. Cuma kat sini kita boleh tengok calon bebas Muhammad Rafiq Abdul Malik ni, undi dia tidak jauh berbeza, 50% lah saya rasa dengan yang menang PKR. Kerana beliau merupakan penyandang Ampangan kan pada sebelum tu 2018. Boleh tengok 2018. 18 Yes, dia ada penyandang bagi PKR. Benar, calon PKR. So kita lihat pada kali ini, ramalan Iris yang kali ini, boleh saya tekan? Boleh, silakan. Ramalan Iris. So kita melihat, beliau kali ini adalah di bawah kerusi PAS ataupun Perikatan Nasional. So beliau dijangka untuk memenangi dengan 7,760. I see. Itu untuk menggambarkan sokongan Melayu itu beralih kepada mana? Beralih kepada, sebab di kawasan tu dua kali maksudnya PKR dan this time is
Pas. Okey. Tapi ni unjuran lah, kita tengoklah kejap lagi. Tapi itu menarik juga sebab untuk kursi ampangan ni Dato' Rafiq dia memang incumbent satu hal, walaupun sebelum dia bertanding atas sikit PKR. Jadi itu ada faktor calon di situ. Itu pun ada faktor calon juga kat situ. Maksudnya credibility calon juga memainkan peranan untuk memenangi kawasan tersebut. Dan kalau kita lihat dalam analisa ini juga ada 5 kerusi yang dijangka sukar untuk penganalisa membuat membuat ulasan. Contoh, kalau kita boleh tengok di kerusi yang paling panas di Chenah. Di Chenah. Okey. Maksudnya kita kena patah balik semula ke semua Dun. Ke semua Dun. Okey. Okey. Di Chenah. Kita tengok di sini. 2 penjuru untuk pilihan raya kali ini, Anthony Loke dan juga Teo Kong Chun. Kalau yang sebelum ni Anthony Loke lah kan, daripada 2013. Cuma kali ni kita lihat kat sini. Majoriti tipis. I see. Tapi kita menjangkakan yang Teo Kong Chun akan menang dengan majoriti 63. 63. Kena peralihan undi Melayu. So di sini. I see. Tapi kita tak tahu lagi lah maksudnya macam mana. Sebab faktor ni dipengaruhi juga oleh seberapa banyak orang Cina dan India turun mengundi dan seberapa ramai orang Melayu turun mengundi. Okey. Tapi setakat serapan di lapangan, adakah mereka berhasrat untuk keluar mengundi? Kan di Johor kita nampak saksikan bahawa mereka mungkin nak keluar mengundi, tapi orang yang berada di luar daripada Johor tak nak balik mengundi. Yang balik mengundi orang Melayu yang balik mengundi. So kali ni saya tengok ada beberapa kawasan macam Chenah ni tadi tinggi turun mengundi. Tetapi ada beberapa kawasan yang lain yang majoriti Cina kawasannya rendah turun mengundi. Terutama di kawasan yang luar bandar. Asyik. So yang ni di kawasan bandar mungkin tak menjadi masalah sangat untuk mereka turun mengundi. Tapi bagaimana kawasan di luar bandar? Ada contoh kawasan daripada 6 kerusi yang ada, kita tak pasti. Ada. So 6 kerusi yang kita tak pasti tu kalau kita tengok daripada analisa Iris. Okey, 6 kerusi tersebut adalah Chenah. Yang kedua adalah Linggi. Linggi. Kerusi Datuk Seri Ahmad Harun. Linggi bawah sekali. Orang Negeri Sembilan kita tahu lah dia punya daerah-daerah ni. Ni Linggi. Mengekalkan 3 penjuru. 2018 kerusi inilah kerusi UMNO. 2023 beralih ke masih lagi UMNO. Memang kerusi tradisi ya. Tapi ramalan kali ini Menteri Besar Negeri Sembilan di situ. Ya, tapi very very slight. Maksudnya kita nak tengok, kita nak uji adakah sentimen Melayu ini mengatasi kepada faktor calon, sebab kita tahu Tok Min sendiri antara menteri besar yang perform, yang perform. So maksudnya macam mana, adakah sentimen itu mengatasi credibility calon ataupun sebaliknya. Cuma yang ni angka yang sangat tipis. Betul. Maksudnya dekat situ dia might be mungkin boleh berubah juga kepada Tok Min. Tapi Datuk Zamri memang ada pengaruh ke di Linggi tu? So saya tak nak guna istilah kacau daun, tapi cuba tengok yang lepas. Pakai istilah kacau daun. Agak tinggi. Wiwo undi. So maksudnya kalau dia dapat 900,000 tu tak pelik lah. 900 tu tak pelik lah. Soalannya 900 ni ialah pengundi UMNO ataupun pengundi Barisan Pakatan Harapan? Saya rasa UMNO lah. No. So maknanya kalau lebih ramai mengundi Datuk Zamri ni, dia akan mengurangkan undi Datuk Faizal UMNO untuk memberikan kelebihan pada Tok Min lah. Tok Min. Okay, next kita boleh tengok lagi. Sebenarnya sebab Datuk Rafiq tadi pun faktor calon. Calon juga. Tapi di Linggi ni sama ada calon ataupun credibility ataupun faktor sentimen. So kita akan uji lah lepas ni result. Tengok macam mana. Baik. Daripada Linggi. Ini bukan keputusan. Ini bukan keputusan rasmi, keputusan tak rasmi. Ini kita buat unjuran based on data lah. Tapi yelah, dengan lapangan kita kena tengok lah macam mana. Betul. Ini hanyalah unjuran. Jadi kita nak jelaskan kepada penonton kita supaya jangan ambil angka ini bulat-bulat. Kita akan nantikan keputusannya selepas daripada undian tutup. Ada yang nak minta ulas nilai Jempol Jelebu. Okey, kita simpan tu dulu. Kita akan pergi kepada 4 lagi kawasan Dun. Yang seterusnya Temiang. Yang di bandar Seremban. Di Seremban. Temiang.
Kekal Pakatan Harapan. Tapi dia sukar sikit sebab kali ni dia ada faktor undi Melayu tu agak tinggi juga kat sini. I Kalau kita see. tengok 39.35%. So Jadi hampir sama antara pengundi Melayu dan juga Cina. hampir sama. Dan ke mana undi Melayu ni akan swing? Jika dia pergi kepada BN, UMNO, which is MCA. So Barisan Nasional. BN ni dia kursi yang sebenarnya majoriti tak tinggi. I see. Tapi dia adalah incumbent, kalau kita lihat yang lepasnya adalah DAP. I see. Dan dia incumbent penyandang tidak bertanding. yang tidak bertanding ni kira calon baru. I see. Calon baru tapi menang. Cuma DAP yang kali ini mereka masih lagi bertanding di 11 kerusi. Yang sama pada tahun 2023. 11 kerusi. Dan 11 kerusi ni mereka memang menang sejak daripada 2013. I see. 2017, 2018 dan sekarang ni kita nak tengok prestasi dia. Kalau di Johor mereka kurang kan, maksudnya ada beberapa kerusi yang mereka tidak dapat. Ya. So, kali ni kita nak tengok adakah kerusi mereka solid. Dan itu sebenarnya orang kata the last bastions of PH, Pakatan Harapan, kursi-kursi DAP. Ya. Sebab dalam banyak siri pilihan raya, Pakatan Harapan hanya DAP sahaja yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Sama ada menambah kerusi ataupun mengekalkan kerusi. Tapi di Sabah, di Johor, prestasi DAP itu nampaknya menurun dan tercabar. Tapi yalah, kali ini DAP sendiri ditandingi oleh mereka punya pengerusi Sejauh Agong. Ya. So kalau kita pergi masa kempen tu, kita boleh tengok macam mana dia mobilize ahli-ahli DAP, mobilize untuk memberikan sokongan kepada, saya rasa agak hard jugalah mereka kempen tu, maksudnya untuk secure, maksudnya dekat situ mereka merasai bahawa tidak mudah untuk mempertahankan kursi sedia dia. Nampak waktu dia kempen tu sendiri kan. Dan kempen dia masalahnya yang menjadi kerisauan ataupun penduduk sendiri sebab dia banyak dijalankan dalam bahasa sama di India ataupun bahasa Cina. I see. So should be kalau dia portraykan dia Malaysian Malaysia, dia should portray yang untuk pelbagai bangsa lah. So still lagi main juga politik identiti ni. So dia bila macam tu pun politik identiti versus politik identiti juga. So, seperti di kursi tadi di Temiang kan tadi okay. Pengundi Melayu dan bukan Melayu itu agak kemudian dia repah bawah sekali, semi urban. Melayu 40%, China 40%, juga sama. China 10%. PRN lepas kita tengok majoriti agak banyak di situ. Barapan DAP. Kali ini ni baru. Ramalan Iris betul. Majoriti ni 3835. Kurang majoriti daripada 5,000 tu kepada 4,000. Sebab yang lepas tu tinggi. 6,000 majoriti ya. 3,000 baru. Cuma yang ni pun masih lagi kita nak melihat kongsi Malay tadi. Sebab dia punya faktor calon Melayu 40 point plus. Maknanya undi masyarakat bukan Melayu kepada calon PH tu mungkin dah cukup solid, tapi itu pun mewakili 60%. Kalau katakan dia mungkin kalau Cina tu pengundi Cina pergi kepada Barapan ataupun mungkin boleh pecah juga dengan faktor calon sendiri. So kat situ mungkin akan ada pemboleh ubah lain lah. Kemudian calon pengundi Melayu semua solid kepada Barisan Nasional. Kepada Barisan Nasional tu akan ada perubahan. Tapi setakat ni ramalannya kekal tapi dengan majoriti yang lebih tipis. Tapi cuma itulah sebab yang ni kita tak pergi kat lapangan, jadi kita tak tahu macam mana exactly the sentiment masyarakat dan apa sebagainya. Kalau ada orang yang boleh bagi feedback tu mungkin boleh menambahkan. Siapa orang repah di sini, siapa yang mungkin boleh bagi tahu macam mana sentiment di lapangan. Di repah. Kemudian kita boleh pergi juga di kerusi marginal. Okey. Maksud kursi marginal untuk kursi marginal untuk bagi penonton adalah kerusi yang menangnya tipis. Kemungkinan menangnya tipis. Di ranking yang pertama tadi Lingi kita dah tengok. Yang 20 majoriti, kemudian di Cenah 63, kemudian di Kelawang. So Kelawang ni agak sensitif sikit. Kenapa sensitif tu? Sebab yang bertandingnya adalah anak kepada Tan Sri Rais Yatin. So kita pun
siapa yang follow tentang isu di Negeri Sembilan, Ya, kita ya, tahu ya, apa ya. yang berlaku kebelakangan ini terhadap Tan Sri sendiri, Rais Yatim. Dan kita boleh lihat kawasan di Kelawang ini sebenarnya daripada 2018 dibenangi oleh Bakri Sawir, Okey. Amanah. Dan kemudian PRN yang lepas juga beliau juga menang. Cuma dekat sini kalau kita lihat kepada ramalan kita, prediction kita, berkemungkinan Datuk Bakri menang lagi tetapi dengan majoriti yang 212. tak tinggi sangat. So dia ada faktor mungkin boleh Deni Rais boleh untuk menang dalam PRN. Tapi agak popular Dani Rais. Ya, Dalam agak PRN popular. ke 2023 banyak juga. Banyak juga. Undi yang beliau dapat dalam persaingan 3 penjuru. Cuma dekat Dan sini majoriti juga dia mengurangkan majoriti mengurangkan Bakri. menjadi makin kurang. Cuma kat sini ada satu faktor lain iaitu undi daripada Masyarakat Cina. masyarakat Cina. Sebab undi masyarakat Cina selalunya dia akan solid kepada Pakatan Harapan. So itu faktor dia kat sini macam-macam. Sebab Tapi, ada situasi yang sama juga di Johor dulu, di Sempang Jeram. Amanah dapat 1 kerusi saja. Juga atas faktor begini. I see. Maksudnya undi daripada masyarakat Cina solid pergi kepada Amanah. Tapi pengundi masyarakat Melayu Berpecah. Tapi sebab kita ada gelombang Melayu Islam, adakah boleh kita kata solid Melayu kepada Saya tak rasa. Let's say kalau solid, sebab kami letakkan untuk wawasan Deni Rais ni 55%. I see. Malay punya vote pergi kepada Deni Rais. So agak tinggilah tu sebenarnya 55. Disebabkan oleh isu Tan Sri Rais Yatim. I see. Dan sentimen Melayu Islam. Mana kalau takkan Tan Sri buat apa yang dia buat 2-3 minggu ni mungkin lebih tinggi. Mungkin lebih tinggi. So tapi kita tak tahulah kan. Ini uyuran dan lawangan, so kita pun tak tahu. Baik. Kemudian di Seri Tanjung. Seri Tanjung. 358. Seri Tanjung. Kerusi marginal ni bawah 2,000 kerusi. Ada lebih kurang 15 kerusi yang marginal. Tapi untuk makluman penonton kita lah, sebab apa kerusi marginal ni penting dan juga bilangan undi nipis tu penting sebab waktu kiraan undi nanti, calon ataupun wakil calon boleh minta supaya kiraan semula. Biasanya bila kiraan semula tu, angka tu akan berubah sedikit sebanyak. Maka kalau undi nipis, sukar untuk mereka yang berada di hadapan untuk mengekalkan kedudukan dia dan juga ada kemungkinan di belakang boleh menang. Oleh sebab itu penting. Kalau Johor tu tengok jauh kan dia punya undi dia. Majoriti 20,000, 19,000. Ini marginal pun banyak juga. Ada salah satunya faktor demografi lah. Seri Tanjung. Seri Tanjung. Ini 5 penjuru. 5 penjuru. Tapi yang menarik di Seri Tanjung, maksudnya dekat sini ada 358 majoriti. So Seri Tanjung ni dia punya kawasannya adalah kawasan yang secara tradisinya ditandingi oleh calon-calon bukan Melayu. Tetapi kalau kita lihat majoritinya adalah orang Melayu. Tapi bukan secara Melayu dan bukan Melayu lah. Cina dan India, tapi majoriti yang tinggi. So ada faktor calon yang satu calon ni Wahyudi. So dekat sini calon bebas. So ada 2 calon bebas di Seri Tanjung. Dan kemudian calon-calon daripada India. Kalau kita tengok daripada 2018 daripada PKR menang. Kemudian 2023 kita lihat sekali lagi daripada PKR. So kali ini MIC. Majoriti nipis. 400. Tapi apa puncannya? Faktor sebab dia? Majoriti agak tinggi sebelum ini. Sekitar 4,000 majoritinya. Sebab dekat sini faktor calon tu sendiri, kalau kita lihat calon India ada 1, 2, 3, 4. So berkemungkinan pengundi Melayu di situ. So dekat situ pengundi Melayu kalau kita lihat yang lepas sebab tak ada calon Melayu. So pengundi Melayu ni tinggi sebab PRN lepas ni tengok Zabidi Arifin bersatu pengundi Melayu 4,243. So kalau dia boleh dapat separuh daripada itu pun sebenarnya tinggi untuk Islah Wahyudin. So kita ambil kira faktor ni adalah faktor calon lah. Pengundi Melayu nakkan calon Melayu dalam kerusi di Seri Tanjung.
So dia menarik sikit lah, dia tak macam kalau kita letak di Johor, sebab orang Johor kalau Barisan Nasional dia Melayu, dia kahwin ke Barisan Nasional. Dia macam solid lah kat situ. Tapi ini dia ada faktor yang agak dinamik. Itu Seri Tanjung. Seri Tanjung. Kita ada kerusi lain? Kita ada kerusi lain. Kalau kita tengok di Si Kamat. Si Kamat. Si Kamat ialah kerusi asal Datuk Seri Aminuddin Harun. Kemudian diserahkan kepada setiausaha politiknya. Setiausaha politiknya di Seremban. Seremban, Si Kamat. Tandingi oleh Nur Azman. Kemudian Datuk Tun Faisal daripada Bersatu. Datuk Razali Abu Samah lah daripada Wawasan. Okey. Yang ini adalah timbalan bekas timbalan Ketua Polis Melaka. Ini Bersatu punya ni lah kan. So, kalau kita lihat dalam PRU yang lepas, kerusi ini dimenangi oleh Datuk Seri Aminuddin Harun. So dia punya second ni Bersatu lah. Cuma jumlah tu tak adalah terlalu besar sangat. Satu ini Bersatu dalam Perikatan Nasional. Maknanya ialah undi Pakatan Harapan Barisan Nasional yang diterima oleh sebab waktu tu dia ada kan. Betul. Coalition Pact. So okey, kali ini kita menjangkakan Datuk Razali Abu Samah akan menang kawasan ini atas faktor PNBN. I see. PNBN ya, Tun Faisal dah Bersatu, tak termasuk dalam Perikatan Nasional. Perikatan Nasional dah jadi Wawasan lah sekarang ni. Sebab kawasan ni 70% orang Melayu. 70% orang Melayu. Tapi ni kawasan bandar. Kawasan bandar. Sebab saya kalau Si Kamat ni, ni sebab sekolah saya dekat Si Kamat. Betul. So kita faham lah masa sekolah apa semua sebagainya kan, faktor-faktor dan masalah-masalah yang dia dekat Si Kamat ni. Tapi dah lama dah tak pergi balik sekolah. Ini memang kawasan majoriti orang Melayu lah. Dan orang Melayu waktu tu memang kepada ke arah Pakatan Harapan. Dan cuma kita lihat adakah bila Tok Min berpindah ke Linggi, so ini adalah sebab calon tu sendiri pun kontroversial juga. Nur Azman Muhammad ni berapa statement dia tentang undang luar kalau perasan, dia ada mengatakan yang sekian menteri ni adalah yang kelima, undang yang kelima. Ada perasan tadi dalam tu, faktor-faktor itu akan mempengaruhi. Itu antara kursi-kursi yang kita nantikan dengan penuh antisipasi. Sebab di kawasan Seremban Bandar ni ada dua kerusi. Satu Si Kamat dan yang second adalah Ampangan. So dua kerusi ni pun kerusi PKR sebelum ni. Betul. So kali ini jika coalition BNPN itu menjadi, maksudnya mungkin kedua-dua kerusi ni akan beralih kepada BNPN. Mungkin kita melayan kita punya penonton kita di TikTok. Ada yang minta, kita ambil macam tu Paroi. Sekadar untuk kita lihat apa unjuran Iris berkenaan dengan don-don ini. Paroi di mana ya? Paroi dekat Seremban juga. Ni kat Rembau. Kita tengok apa yang berlaku di Paroi. Paroi ini mempunyai kursi majoriti Melayu. 78% orang Melayu. Tak ramai orang Cina di situ, tapi dan calon yang bertanding juga 3 penjuru, kesemuanya merupakan orang Melayu. Kita tengok daripada 2018. Kita tengok daripada 2018. Daripada 2018 kita tengok yang menangnya adalah Haji Taufik, iaitu Amanah. 2023 PAS. Sebab Datuk Taufik, Haji Taufik tak ada. So kita menjangkakan kali ini sekali lagi PAS akan BNPN lah, PAS dengan majoriti yang lebih tinggi. So yang ini faktor yang kita nak uji sentimen Melayu ni, BNPN. Kalau betul sentimen ni boleh translate on the ground, so ini yang kita akan dapat. Ini juga yang kita sebut tadi bahawa transferability of votes. Pemindahan undi daripada berapa persen dia boleh convert kepada. Ini calon PAS daripada PN ya. Sebab PAS ini antara kerusinya, kemudian ada juga di kerusi di Serting, Pesuruhjaya PAS sendiri, itu pun juga kerusi yang mereka selesa dengan kerusi tersebut. Gemenceh juga Wawasan dan sebagainya. So next kita boleh tengok kat sini ada nilai. Nilai. Ada juga permintaan di nilai. Ni Paroi.
Paruh selesai, tapi paruh ini kita tunjuk ramalan, Ramalan unjuran. ini bukan Ya, bukan sekarang kita tak faham berapa ramai pengundi di situ, apakah bentuk bentuk-bentuk senario politik yang ada di kawasan tersebut dan apakah kemungkinan akan keluar. dan So, masalah rakyat yang ada dekat situ dengan calon, faktor calon tu sendiri. ya, Mereka ada history dan sebagainya, itu juga faktor-faktor yang memainkan peranan. kenyataan-kenyataan dia buat sepanjang Cuma 2002 selalunya coalition di peringkat nasional ni dia akan orang kata lebih mempengaruhi berbanding faktor-faktor yang tadi. I see. Cuma kadang-kadang mungkin di certain tempat faktor calon tu juga lebih kuat. So kita nak tengoklah yang tadi tu kawasan. Tapi bagi mereka yang belum mengundi, keputusan di tangan anda. Bukan kami yang buatkan keputusan untuk masing-masing. Oh, ni nanti kita tak mempengaruhi. Kita mempengaruhi, kita cuma tunjukkan hasil kajian kita buat. Nilai. Nilai, okey. Kita dengar banyak kali juga tadi ada penonton kita nak minta nilai. Kita cari nilai. Nilai, okey. Okey, nilai ini juga situasi yang lebih kurang sama macam tadi di Islah Sri Tanjung. Di Sri Tanjung maksudnya kawasan itu kita melihat majoritinya adalah Melayu, 46.38%. Kemudian Cina dan India slight majority. Dan kita boleh tengok daripada 2018. So daripada 2018 kita boleh lihat calon daripada DAP, calon daripada DAP, di Arul Kumar 14,000 dan majoriti yang agak besar 9,825. So waktu ni PAS menghantar calon. So dengan mendapat undi 2,151. Kemudian kepada PRN 2023 kita tengok dengan undi yang lebih besar. Tapi ini maksudnya pertemuan ini sudah menjadi 2 penjuru kerana 2 lagi calon iaitu bebas. Tapi jumlah calon bebas mendapat undi ini juga tinggi. 1,430. Maksudnya kat situ kita perasan ada sentimen Melayu daripada pengundi tersebut, wave tersebut. Dan ini beliau memenangi undi 10,889. So, it's very big lah. Kalau di Negeri Sembilan ni antara kerusi yang DAP mendapat majoritinya yang paling tinggi. I see. Majoriti yang paling selesa. Tapi inilah kerjasama PH dan BN. PH dan BN ketika itu. So, kita nampak yang ni bersatu. Waktu ni Pakatan Harapan Perikatan Nasional. Kemudian ni calon bebas lah. Okay, kali ini ada 5 1 2 so 5. ada 5 penjuru. So kita ada dua calon India. Satu calon Cina daripada MCA dan satu parti daripada Berjasa, Zabani Ibrahim. Kemudian undi bebas Muhammad Isa. So dekat sini ini satu kerusi yang kita akan menguji. Yang ni eksperimen lah. Diskusi is eksperimen. Adakah faktor sentimen tadi, Melayu tadi dan faktor calon akan mengatasi faktor-faktor coalition sama ada BNPN ataupun faktor pengundi. Sebab yang ni kalau dia punya undian ini dia tidak mengambil kira faktor daripada bangsa lain. So Cina India dia akan pecah 3 sebenarnya. DAP, MCA dan juga Bersatu, Datuk Saravana. Kemudian pengundi Cina dijangka akan pecah 2 iaitu Lai Chin Kong dan juga Arul Kumar. So ini kursi-kursi yang kita boleh perhatikan bagaimana ianya boleh ditranslate ke dalam dalam kita punya eksperimen lah. Sekejap lagi adakah betul di sentimen diterima faktor calon dan sebagainya. Sebab antara di nilai ni sebenarnya dia agak menarik sebab dia letak di hujung dan berdekatan dengan Selangor. So isu-isu yang dimainkan di sana selalunya isu-isu yang berkait dengan orang Selangor dan juga Kuala Lumpur. Sebab kebanyakan orang yang duduk di nilai itu juga adalah orang yang kerja di Kuala Lumpur dan juga Selangor. So masalah seperti jam, sekolah sesak, berhampiran di Bandar Seri Putra tu kan. So ni benda-benda yang sama juga So ini dinilai. Okay, so kita nak ke mana lagi? Ke mana lagi kita? Cenah tadi kita dah bawa kan tadi kursi itu antara kursi yang kita tak pasti hot seat dengan majoriti tipis sama ada boleh mengekalkan kemenangan penyandangnya Anthony Loke ataupun akan beralih tangan. Cenah
Ampangan juga kita dah sedikit sebanyak ulas tadi. Tadi tengok Juga Ampangan. kerusi yang Tadi kita tengok Sikamat kan, Ampangan kita tengok. Ampangan dia okey. tengok. Ampangan tadi Dato' Datuk Rafiq Rafiq. Okey dah. Dato' Rafiq itu ada faktor calon di situ Betul, dan calon ditambah itu. lagi Tambah dengan sentimen gelombang Islam dan Melayu dan mungkin akan memberikan kelebihan kepada beliau dan mengalahkan setiausaha politik kepada Menteri Besar Negeri Sembilan ketika yang bertanding di itu. Satu lagi faktor yang kita nak uji, ada dua faktor. Satu lagi kekurangan sokongan pengundi Cina terhadap PH. Sebab di Johor, PRN Johor, beberapa kerusi telah MCA menangi. So ada kerusi yang MCA dengan DAP tapi MCA menangi. So kita nak tengok adakah trend ini dilanjutkan di Negeri Sembilan dan juga peralihan pengundi India daripada PH. Sebab beberapa hari ini kita lihat ada PMX tersalah sebut, kemudian dia meminta maaf kepada pengundi India. So kita nak tengok adakah perkara itu ditranslate ke dalam di Johor daripada saya kira MCA satu kerusi. MCA jadi 8 daripada 1 jadi 8 kan. Dan itu kami di bilik berita buat tengok sidang media pemimpin Barisan Nasional. Tengok muka Datuk Seri Vigasiong terkejut dia pun terkejut dia menang. So sebenarnya sebab tu kalau kita tengok di lapangan DAP semasa kempen sangat satu lagi labu. Kita sebut labu. Okey, labu belum lagi. Kita bagi ruang Amin satu lagi sebelum kita masuk ke persembahan separuh masa sama dengan Amin. Bola sepak pula. Kita ada konsert separuh masa. Labu. Kita main labu. Di mana labu? Labu dekat atas betul. Pemasan Datuk Seri Pemasan menanglah. Labu. Sengaja Serping. Nilai. Labu ni sebelah Nilai. Labu sebelah tu Labu. Ini juga kawasan Parlimen Seremban. Ia adalah kawasan ni majoriti Melayu. China dan India, di 20%. Kalau kita lihat pada 2018 kursi ini dimenangi oleh PKR Ismail bin Ahmad dengan majoriti tipis 882. Kemudian 2023 kita lihat Bersatu menang kursi ini 11,000 tapi pun majoriti yang betul ke ni Labu. Sebab yang ni Datuk Ahmad Faiz ni sebelum ni kan. Sudah pasti. So kita kena check balik takut datanya salah. Baik. Okey, Labu kita kat AV tu. Kita kena tapi betul ke Labu sebelum ni? Cuba tengok check yang saya tengok juga. Labu Siapakah penyandang Dun Labu? Adun Labu. Muhammad Hanifah Abu Bakar. Betul lah ni. Ya, betul. Kedua. Tahun 2023 betul. Tahun 2023. So yang kalau kita lihat sentimen yang sebelum ini, kalau kita pergi dekat Labu tu kebanyakan orang menggemari Datuk Ahmad Faiz ni. Kerana dia rajin bekerja, turun padang dan sebagainya. Kemudian di track juga kalau kita lihat ada juga isu yang berkait dengan Siti Nur Umairah ni. Kerana dia anak bekas, tak silap saya juga, bekas ahli DUN di sana. So ada beberapa isu tentang pemilihan calon dan sebagainya. So kita nak tengok adakah benda tu kira BN boykot ke tak apa ke, atau tapi yang ni sentimen ni, kalau sentimen Melayu ini berterusan maksudnya beliau berkemungkinan akan menang kerusi dan mengalahkan penyandang. Iaitu Bersatu. So, sekarang ni sebab dia tak ada dalam Perikatan Nasional, jadinya berkemungkinan dia akan kalah lah. Ya. Baik, mungkin sebelum kita berakhir dengan Ashraf, bagaimana untuk kita faham situasi senario politik untuk pilihan raya Negeri Sembilan ni, kerana walaupun gelombang Melayu Islam tu benar, kita nak pastikan bahawa orang memilih berdasarkan dasar. Credibility. Ya, bukan semata-mata emosi ataupun terikut-ikut dalam keadaan tidak faham apakah isu yang sebenarnya. Mungkin sentimen Melayu Islam tu ada justifikasi yang wajar, tetapi tak pasti bahawa sama semua orang memahami justifikasi tersebut atau mereka hanya mengundi ke emosi. Macam mana kita nak fahamkan kepada masyarakat kita? Sebenarnya
sentimen Melayu Islam ni perlu ditranslatekan untuk pengundi. Basically mereka perlu faham bahawa kehendak ini adalah kehendak yang sedar lah, bukan kehendak yang dimanipulasi oleh orang-orang politik. Kerana orang politik, walaupun dia membaca trend Melayu Islam ni sekarang ni tengah pergi ke arah penyatuan dan sebagainya, tetapi jika mereka tidak menyediakan apakah agenda di sebalik Melayu Islam, maksudnya they always playing racial cards lah. Dia tak ada kat situ apakah pembangunannya, apakah visi dasar seperti yang disebut. Berkemungkinan ini juga boleh jadi backfire kepada mereka. Sebab ini 2-3 PRN ni dia medan eksperimen lah. So, kalau mereka tidak berjaya menyediakan apakah manifesto seterusnya, sebab mereka perlu maklum bahawa situasi geopolitik, sebab saya selalu kita ulas Gitulah, kita ulas Asia Asia Barat Barat lah. dah So rumus ni kan. maksudnya situasi dah semakin meruncing. Maksudnya kalau dia tak ada intervention nak menghadapi situasi yang semakin rumit ni, berkemungkinan mereka menghadapi masalah yang mungkin jauh lebih teruk daripada sekarang. Kalau mereka tidak bersedia, itu mungkin boleh jadi backfire kepada mereka. Dan kemudian dari sudut Pakatan Harapan sendiri, maksudnya dekat sini mereka tidak boleh terlalu bergantung sepenuhnya kepada undi bukan Melayu. So bagaimana mereka hendak memenangi kembali orang kata hati pengundi-pengundi Melayu. Sebab kita lihat sekarang ni pun dah berlaku shifting dari sudut kempen dan sebagainya. Tapi yang penting dekat sini, apakah tawaran yang hendak diberikan kepada pengundi. Sebab pengundi ni dia memang tak banyak pilihan. So dia akan pilih on this time. Tapi akan datang mereka dah bijak. So kalau dia tak ada apa-apa perubahan, dia boleh shifting balik kepada satu corak politik yang baru. Sebab di Negeri Sembilan sebagai contoh, 50% pertambahan pengundinya daripada anak muda. Jadinya kita bayang pertambahan pengundi anak muda ini apa akan jadi 5 tahun 10 tahun akan datang. So this shifting perlu, sebab orang muda dilihat pada calon, dilihat pada prestasi. So dia tak sukakan corruption, dia tak sukakan kepada orang yang always playing tapi tak ada racial card ke apa sebagainya. Even benda ni pun DAP juga. Sekarang sebab kita baca di belah Johor, pengundi yang mengundi DAP pun dah muak. So itu sebenarnya kalau dia mainkan lagi racial cards ni, isu-isu yang sensitif ni, dia pun akan jadi backfire juga. Sebab orang dah mungkin boleh beralih kepada MCA. Sebab kita tengok calon-calon daripada MCA ni dia agak profesional. Kemudian bahasa Melayu dia fasih, dan kemudian dari sudut idea pembangunan dia ada. So dia orang kena play dengan MCA macam ni. Kalau tak, dia orang mungkin akan terlingkup juga masalah. Walaupun prestasi MCA tidak baik. Tidak baik. Beberapa sini dari umum semua ni. Cuma dia ride on the sentiment Melayu.